Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita masak telur, masak kari pekat ya. Rebus telur ya. Upah letak setengah sudu garam untuk elakkan dari pecah ya. Apinya tu jangan kuat sangat. Ni bahan tumis ya. Bawang besar 1 biji, 4 sekawan, 1 asam keping, daun kari ya. Cili padi ni ikut suka, nak letak pun tak apa, tak letak pun tak apa. Ini untuk dikisar 2 biji bawang besar, 3 biji bawang putih, setengah inci halia, kisar ya. Ada rempah kari daging 3 sudu makan, 1 sudu makan serbuk cili, serbuk kunyit dan 1 sudu kecil serbuk ketumbar. Setengah kotak kecil santan kara ya, tambah air. Kita tunggu telur tu masak. Ni bawang halia, bawang putih semua dikisar ya. Okey, siap dikisar. Panaskan minyak agak-agak lah ya dengan bahannya. Masukkan bawang hiris tu tadi, daun kari dengan 4 sekawan ya. Digoreng agak-agak layu je lah. Masukkan bahan kisar tadi tu. Hingga bahan kisar tu masak ya dan kering sedikit ya. Masukkan rempah kari tadi tu, serbuk cili, serbuk ketumbar dan kunyit ya. Letak air untuk masakkan rempah tu ya. Air tu kalau terlebih pun tak apa, nanti kita masak hingga kering dan pecah minyak ya. Biarkan dia mendidih ya, api perlahan ya. Jangan kuat apinya, nanti hangit pula rempah tu. Nampaknya rempah pun dah kering dan pecah minyak ya. Masukkan santan tadi tu. Asam keping. Cili tu. Masukkan serbuk perasa, garam. Tunggu mendidih ya, nanti boleh dirasa. Masukkan telur tu ya. Telur tu dah dikelar dengan pisau sedikit ya. Kuah dia tu terpulang ya. Kalau nak kuah banyak, tak payahlah keringkan. Kalau nak macam masak upah ni, upah buat kuah dia tak banyak. Kalau kuah dia tak banyak, dia nampak pekat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okey, bye-bye.